Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. So guys, apa khabar korang semua? Sihat tak? Jangan sakit-sakit tau. Rindu tak dengan cerita-cerita seram dari aku? Aku tahu sebab dah 3 hari aku tak post video kan. Sorry geng sebab minggu ni aku busy kerja. Tapi hari ni aku kembali dengan kisah-kisah seram dari Sarawak. Kali ni kita ke Sarawak pula ya. And ya, kisah ni aku ambil dari page Facebook Cerita Misteri Biak Sarawak. Tapi ni aku letak. Dan jangan risau geng, Mai dah minta izin dengan admin page tu dan dia pun izin untuk aku kongsikan kisah seram yang ada dekat dalam page tu dekat channel aku. Kalau korang memang kaki cerita seram, aku sarankan korang follow page Cerita Misteri Biak Sarawak ni. Banyak kisah seram real dari Sarawak tau. So, tanpa melengahkan masa lagi, pasang earphone korang, tutup lampu bilik korang dan let's get started. Tajuk kisah pertama ni, perhentian bas Jalan Rampangi, Kuching. Nama aku Laila. Pada tahun 2017, aku berpindah dari Miri ke Rampangi, Kuching. Aku bekerja sebagai cleaner di Hospital Umum Sarawak. Aku menyewa sebuah rumah 2 tingkat. Tapi hanya bahagian bawah yang aku diami. Tingkat atas memang kosong. Sengaja dikosongkan kerana pemiliknya telah pindah ke Pahang. Rumah tu disewakan supaya tidak ditinggalkan tanpa penghuni. Minggu pertama bekerja tu, aku ditugaskan shift pagi bersama seorang kaki tangan lama yang mesra dipanggil Makcik Leha. Dialah yang mengajak aku selok-belok kerja pembersihan di hospital ni. Setiap hari aku memandu seawal jam 6.30 pagi untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Kalau korang orang Kuching memang korang faham dan tahu betapa jamnya jalan ketika waktu jam-jam untuk turun kerja dan balik kerja. Masuk minggu ketiga, aku mula diberi jadual shift malam. Waktu kerja malam taklah terlalu lewat dan selalunya selepas habis shift, aku akan keluar melepak dengan rakan sekerja baru bernama Nurin yang tinggal di Jalan Satok. Kejadian pelik bermulanya dekat sini. Satu malam tu, selepas balik dari rumah Nurin, jam menunjukkan pukul 1.30 pagi. Aku memandu balik ke rumah seperti biasa. Namun, sewaktu sampai di simpang berhampiran perhentian bas, betul-betul sebelum lorong masuk ke rumah aku terdengar satu dentuman kuat. Seolah-olah aku telah melanggar seseorang. Aku segera tengok ke cermin sisi kereta aku. Terlihat satu jasad terbaring berlumuran darah di tepi jalan. Aku panik. Jadi, aku turun dari kereta untuk bantu. Tapi bila aku keluar, tak ada apa-apa yang ada dekat situ. Langsung tak ada mayat. Tak ada darah. Tak ada kesan rempuhan langsung dekat situ. Bila aku cek kereta aku, tak ada cala satu pun. Seram menggantikan rasa panik tu. Aku terus membaca ayat-ayat Al-Quran dalam hati. Dan aku terus memandu pulang dengan perasaan bercampur bau time tu. Di rumah, aku berpeluh-peluh ketakutan. Tapi cuba memujuk hati, mungkin aku terlalu penat kot. Gangguan tidak berhenti di situ. Kali ini gangguan yang kedua pula. Beberapa hari kemudian, aku kerja shift malam semula. Seperti biasa lepas kerja, Nurin ajak lepak dekat rumah dia. Dan aku pun bersetuju. Sedar tak sedar masa pun dah berlalu. Jam dah menunjukkan pukul 12.15 tengah malam. Aku minta diri pulang sebab esok aku kerja shift pagi. Sewaktu melalui perhentian bas yang sama, korang mesti fikir apa yang aku fikirkan kan?
aku ternampak seorang wanita menggendong bayi sambil memegang payung, berdiri di tepi jalan. Tengah malam, korang bayangkan. Rasa kasihan mengatasi rasa takut aku. Aku berhenti dan aku tawarkan bantuan. Tapi wanita tu cuma duduk di bangku perhentian bas dan berkata perlahan, "Saya tinggal jauh." Aku ajak dia bermalam di rumahku. Tapi dia tidak menjawab sekalipun. Dia just angguk je. Tapi yang peliknya, dia menolak duduk di seat depan dan memilih untuk duduk di belakang. Atas alasan anaknya sedang tidur. Ketika memandu, bau pelik memenuhi kereta aku waktu tu. Iaitu bau tanah yang basah. Bayinya pula tak berhenti-henti menangis. Merengek-rengek menangis dalam kereta. Aku cubalah bersembang dengan dia. Tanya asal dari mana. Tapi dia hanya tunduk dan menangis perlahan. Sampai je dekat rumah, aku pelawa dia masuk. Dan waktu aku toleh dekat belakang, tiba-tiba wanita tu hilang dengan bayinya. Aku terus rasa pening dan waktu tu rasa macam gelap. Bila aku buka mata, aku dah ada dekat dalam rumah aku. Mak Nah, jiran sebelah bersama anak lelakinya berada di sisi aku. Mak Nah kata aku pengsan depan rumah. Anaknya yang bermotosikal tadi, rupanya dia nampak aku bercakap seorang diri di perhentian bas tu. Waktu aku dengan wanita tu dekat perhentian bas tu tadi, dia ada lalu kereta aku menggunakan motosikal. Dia tengok je aku. Aku perasan dia melimpas tapi aku taklah tegur. Rupanya dia nampak aku bercakap seorang diri dekat perhentian bas tu. So dia tanyalah aku waktu aku sedar tu, "Kak, tadi akak bercakap dengan siapa?" Saya nampak akak seorang je dekat situ. Mak Nah cepat-cepat tegur anaknya dan berpesan padaku supaya jangan balik lewat malam. Dia beritahu kawasan perhentian bas tu memang kawasan yang keras dan banyak kejadian kemalangan berlaku dekat situ. Ada yang maut, ada yang selamat tapi alami trauma. Selepas kejadian tu, aku mengambil cuti 3 hari. Nurin sarankan aku untuk berjumpa ustaz untuk rawatan. So, aku ikutlah nasihat Nurin tu. Dan Alhamdulillah, selepas beberapa kali berubat secara Islam, aku tidak lagi diganggu. Aku masih tinggal di rumah sewa yang sama. Bekerja seperti biasa, tapi aku takkan lupa 2 kejadian seram yang berlaku berhampiran perhentian bas Jalan Rambangi, Kuching. Orang Kuching tahu sini perhentian bas ya? Kalau tahu, komen kat bawah. So, kita ke next kisah pula. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni bertajuk Gangguan Hiking di Gunung Santubong. Gunung Santubong bukan sekadar tempat mendaki. Kadang-kadang ada sesuatu yang menanti di sebalik pokok di celah sunyi yang senja. Nama aku Saleh, bukan nama sebenar. Kisah ni berlaku sekitar tahun 90-an. Masa tu aku masih bujang dan aku dengan kawan-kawan aku suka dengan aktiviti lasak, iaitu masuk hutan, memancing dan naik gunung. Satu hari tu, kawan aku Jamal, dia datang ke rumah bawa satu plan. Dia ajak aku, katanya, "Jom hiking ke Gunung Santubong. Lama dah kita tak naik gunung," katanya. Dan 2 orang kawan aku lagi, Mat dan Hakim. Keesokan harinya, aku, Jamal dan Mat berkumpul di rumah Jamal. Hakim belum sampai lagi waktu tu. Katanya dia ada urusan dengan mak dia. Tapi dia akan menyusul kemudian. Kami setuju dan kami tunggu dia di makam Sultan Tengah. Perjalanan dari rumah ke Santubong mengambil masa lebih kurang 1.5 jam sebab banyak singgah beli barang.
Bila sampai di tepi jalan dekat dengan makam tu, kami tunggu Hakim. Jam dah menunjukkan pukul 4 petang. Hakim tak muncul-muncul. Mat time tu dah mula naik angin dah. Katanya, Hakim tak jadi datang kot. Kita gerak dululah. Dia bukan berani datang seorang-seorang pun. Masa tu memang tak ada siapa-siapa antara kami guna handphone. So, kami tak dapat nak kontak Hakim untuk tanya dia dah dekat mana. So, kami mengambil keputusan untuk teruskan perjalanan ke kaki gunung. Kami rancang nak bermalam. Jadi, kami cari tapak dekat anak sungai kecil. Masa tu hampir senja. Kami pasang kemah, cari kayu api dan sediakan makan malam. Tengah aku dan Jamal mengambil air dekat air sungai, tiba-tiba terdengar bunyi, "Oi, mana korang?" Kami saling berpandangan. Jamal bisik, "Tu macam suara Hakim." Kami cepat-cepat patah balik ke kemah. Dan ya, Hakim dah ada duduk dekat sebelah Mat, tapi dalam keadaan diam. Muka dia time tu pucat sangat. Dia cakap dia sesama, sebab tu dia nampak lesu. Malam tu kami duduk mengelilingi unggun api yang kami dah buat tadilah. Tapi aku mula perasan sesuatu. Hakim time tu tak banyak cakap. Tak makan, tak minum. Dia diam je duduk sambil dia tunduk ke bawah. Mata dia kosong. Mat yang jenis mulut celupa ni tiba-tiba menyampuk, "Kim, muka kau ni macam mayat weh. Kau asal?" Jamal terus tegur Mat supaya jaga mulut di kawasan macam tu. "Dalam hutan jangan celupa," kata Jamal. Malam tu aku suruh Hakim tidur dengan Mat dalam kemah yang kosong. So dia pun setuju. Tapi bila sampai tengah malam, dalam pukul 3 lebih pagi macam tu, Mat tiba-tiba menjerit. "Woi, hantu!" kata dia. Aku dan Jamal teruslah pergi ke kemah dia. Kami time tu ada 2 kemah. Satu aku dengan Jamal, satu kemah. Satu lagi Mat dengan Hakim, satu kemah. So, aku dengan Jamal pun pergi ke kemah Hakim dengan Mat tadi. Tapi bila dah masuk kemah mereka, cuma nampak Hakim yang tengah lena tidur. Mat time tu menggigil. Dia tunjuk Hakim dan ulang ayat ni. Itu bukan Hakim. Itu bukan Hakim. Itu bukan manusia," kata dia. Aku terpegang tangan Hakim. Dan masa tu aku sendiri terkaku. Tangan dia sejuk beku macam ais. Malam tu Mat pindah tidur dengan Jamal. Aku terpaksa tidur sebelah Hakim. Dan malam tu kami tidur macam biasa. Bila keesokan harinya dah menjelang pagi, Hakim hilang. Tak ada dalam kemah. So kami pergi cari Hakim. Kami panggil nama dia, "Hakim! Hakim!" Tak ada jawapan. Langsung kami tak jumpa sosok tubuh Hakim ni. So kami mengambil keputusan untuk turun dari gunung. Yang peliknya, kami asyik berpusing di tempat yang sama. Macam sesat dalam gelong yang tak habis. Kami jalan-jalan-jalan, jumpa tempat sama. Jalan-jalan-jalan, jumpa tempat sama. Sampailah kami keletihan dan tertidur di tepi jalan denai. Bila tersedar, "Oi, mana korang?" Sekali lagi suara Hakim kedengaran. Kami nampak dia berdiri tenung kami. Mat dengan mulutnya yang celupa tu, dia tanya, "Kau pergi mana semalam? Main sorok-sorok dengan hantu ke?" Hakim tunduk dan pandang Mat. Pandangan dia tajam sangat. Kami sambung jalan. Malam tak malam kami dah tak kisah dah time tu. Yang penting kami sampai ke kaki gunung. Tapi time tu aku perasan sesuatu. Hakim, kaki dia tak jejak ke tanah. Kaki dia macam terapung. Aku pun terkaku time tu. Jamal nampak aku beku. So Jamal pun tanya aku. Bila dia ikut pandangan mata aku, dia pun menjerit sekali.
Masa Jamal tanya aku tu, aku bagilah signal dekat dia yang aku ni nak bagi tahu kaki Hakim ni tak jejak tanah. Aku bagi tahu macam ni. Macam tu. Kami sama-sama menjerit. Kami jerit, hantu! Mat pun pandang dan terus kaku. Dia berdiri betul-betul belakang Hakim. Bila dia nampak sendiri, dia lari ke arah kami. Kami tutup mata dan bila buka mata semula, Hakim dah berubah. Wajah dia buruk. Baju dia koyak rabak. Rambut dia panjang dan kusut. Serta mata dia yang merah dan bergigi taring. Tapi dia tunjuk jari ke arah Mat dan berkata, kembalikan. So aku ni dengan beranikan diri, aku tanyalah, kembalikan apa Kim? Mat menangis. Dia teriak, maafkan aku. Mat ni macam ada something yang disembunyikan daripada aku dan Jamal yang kami berdua tak tahu. So dia macam merayu-rayu lah, maafkan aku, aku menyesal, kata dia. Dia lempar satu kotak kecil warna perak. Bila aku buka, dalamnya ada kacip tembaga lama. Aku pulangkan kacip tu pada makhluk tu. Rupanya Mat ni tadi dah terambil barang makhluk tu tanpa sepengetahuan aku dan Jamal. Patutlah kita orang kena ganggu pada waktu tu. So, aku tanpa melengahkan masa, aku pulangkan kotak kacip tu pada makhluk tu. Tiba-tiba cahaya terang muncul dari entah dari mana dan bila hilang, makhluk tu pun lesap dengan tiba-tiba dan kami nampak jalan besar dekat depan mata kami. Time tu kami dah lega gila bila jumpa jalan keluar. Dalam perjalanan balik tu, Mat mengaku malam masa dia cari kayu api tu, dia terjumpa satu pokok rendang. Cantik sangat pokok tu. Dia terpijak lubang dan dalam lubang tu ada satu kotak perak berisi kacip lama. So dia ambil kotak tu dengan niat nak jual benda tu. Rupanya benda tu ada tuan. Dan tuan tu datang tuntut balik benda tu. Beberapa hari lepas tu, Mat datang jumpa aku. Badan dia kurus sangat. Tak lalu nak makan, tidur pun tak lena. Makhluk tu datang dalam mimpi dia setiap malam. Kami mengambil keputusan, kami bawa dia berubat kampung. Dan Alhamdulillah, dia pulih sedikit demi sedikit. Cuma satu pesanan aku. Kalau korang naik ke gunung, mana-mana gunung lah, tak kisah. Tak kisahlah gunung mana-mana. Dan kalau korang ternampak pokok besar, rendang dengan lubang kecil di pangkalnya, jangan sesekali usik. Jangan ambil apa-apa pun. Sebab bukan semua harta milik manusia, kata dia. Setiap gunung ada penjaganya. Setiap harta ada tuannya. So itu saja kisah yang diceritakan oleh Saleh. So, apa pendapat korang dengan kisah ni? Kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, komen and subscribe channel Mai, okay? Supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. Dan korang jangan lupa follow page yang aku cakap tadi ya, Cerita Misteri Biak Sarawak. So, Assalamualaikum, bye-bye.